Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi yang mulia, jika seorang kawan memberi makanan kepada kita dengan uang yang haram, sesudah kita makan makanan tersebut, baru kita ketahui bahwa itu adalah dengan uang yang haram. Yang jadi pertanyaan, apakah kita harus membayar makanan tersebut? Tadepu duda kita nak payah bayar man. Tadepu duda bawa makanannya makanan pun hari menji hata gop mana bayar lam. Tanya yang baju, tanya yang berdalah kan. Ni dalam fikih pun tetap tanya kenang cik. Sebab purakan gurur ke dalam fikih. Orang tertipu. Makna tertipu dihidang dia dah jauh bilik bangun tu dihidang mi tabo hijau mi tabo bungku padahal mi ada jauh ganting alai bayu dapat jauh tik tanya ada lir baju ngatur orang ganting alake perokun bayu bilik hai peng dalam bayu tanya ai lah nak baju empat orang baju kan nah itu yang bedakan hai long fikir taro nak kan tertipu dalam fikih idza ta'aradal di tasabbub mubasyarah sebab wal ghurur ta'arud sebab mubasyarah dan hurur. Contoh hurur mungkin lagi tak tanya kenampungan bagop. Tapi ke barang ji bertabah ke tanya. Yang dia kan dahului mubasyarah yang terlibat langsung untuk perhabis tagap so. Tanya yang baju. Pandai orang bertabah. Cuma tak pegah hai long hurur tertipu. Yang tetap dahului mubasyarah. Yang tukang mubasyarah so orang yang bayu. Masalah tanya kenampungan bagop yang mati. Antara tanya orang pengut lah. Tapi dia nak wajib je dia ya bayi peng tanya. Dia ikut ni kan ke orang bunga kan nakai. Pakan demikir telunjuk. Dan tanya le kalau nak baju. Ada panel le makanannya. Aku pun nak maju kan. Salah haran mati. Yang aku fikir kanan. Jadi kalau dalam fikir. Tamali bin Azrahan, Azrahi hidang makanan legok nah. Baju tanya. Duduk kau kena nipu dah. Mati pertanyaan mana tanya kena pengen bangun pun apa bayi ha? Jawapan ni payah bayu. Kerana tanya yang beritilah barangan. Yang pajuh barangan, yang beritilah barangan dengan cara ada pajuh. Talah barangan dengan sebab ada pajuh. Tanya. Maka tanya payah bayu. Maka aku baik mudah-mudah tak kena pengut. Tena orang berdabar, tanya yang lain ada pandai. Nanti baik lagi orang yang lam lah. Pajuh payah bayu lam tak kan.